So far yang saya, kalau cara saya mengajar, saya rasa okey and selesa, sebab apa yang saya tanya semua Ustaz boleh terangkan, Ustaz boleh jawab. Satu lagi, macam apa yang Ustaz terangkan tu mudah faham lah. Memang saya memang prefer lah untuk join our method, sebab bagi pelajar lemah, kalau tak ada, macam mana cakap, bukan dia ada bantuan, tapi bantuan tu macam dia tak dapat memahamkan lah, macam tu lah. Pelajar tu pula lemah, tu kena betul-betul ada guide daripada tentulah. Sebab Mhm. bahasa Arab ni orang kata, rata-rata saya tanya pelajar-pelajar semua kata susah. Tapi Mhm. bila saya join, saya tak adalah susah pun, senang je. Cuma Mhm. nak kena praktiskan je. Cara mengajar so far okey. Sebab saya join sekali kan, jadi Mhm. rasa okey kot. Mhm. Okey, faham, faham. Okey. Jadi, tentang awak join tu, dia ada ajar guna template tak? Dia ada pakai tablet. Jadi, apa pandangan awak tentang template tu? Adakah dia memudahkan ke? Macam mana ke? Kalau pakai tablet tu memang mudah lah. Just hafal, and lepas tu copy, paste. Yang saya paling ingat lah, paling ingat saya paling susah nak faham topik mafhum mutlak. Itu paling saya masuk sini terus saya, macam ni pun cara dia. Saya rasa insyaAllah boleh dapat. Dengan bantuan Ustaz-Ustaz, saya rasa memang confirm lah ikhlas. Belajar bahasa Arab dengan mudah di Nahum Method.